keluar tau. Ini tempat Malaysia, kau faham tak? Kalau orang masuk memang kita keluar. Kalau kau dah ramai main kat sini, orang tengok dah ada orang Padang, dia orang datang ke? Dia orang datang kita memang keluar. Setiap Ahad dia orang datang lah. Ini Malaysia lah. Kena perlukan syarat ke? Kau orang kena duduk buat peraturan kat sini ke? Syarat. Kalau orang nampak pun kita nampak. Ni, kau check satu-satu immigration ni. Ni satu ni. Ni, kau punya kau tengok dia kau hajar. Kita suruh dia keluar dia punya sound block. Kalau orang datang kita memang. Kalau kau dah ramai-ramai kat sini, siapa yang nak datang? Ada yang datang. Siapa yang datang? Ada yang datang kita memang keluar. Memang dia orang datang hari tak ada masalahnya sekarang ni. Bila dia orang tengok, aku tanya kau, sejak bila pula kau orang luar letakkan syarat dekat Malaysia ni? Tak ada syarat letak. Tak ada syarat. Tak ada syarat. Siapa pun datang boleh main. Okey, kita tengok apa rakyat Malaysia cakap. Apa rakyat Malaysia cakap? Kita memang keluar. Aku orang kat sini lah. Aku rumah depan tu. Kalau abang datang bagi Malaya, Bigfoot Malaya, bersama kita bangkit suara. Video yang viral baru-baru ini dari Syam Cap sekali lagi jadi bahan bualan ramai. Kali ini bukan sebab konten tempatan, tapi sebab isu yang dah lama terbuku, iaitu isu Padang awam yang dijajat geng warga asing main kriket tiap-tiap hari. Ramai yang baru tahu, tapi yang dah lama ikut tahu benda ini bukan kali pertama jadi. Dalam video tu, Syam Cap dikatakan sound sekumpulan warga asing yang tengah main kriket dari pukul 2 petang sampai dekat pukul 6 petang dekat padang perumahan. Padang tu sebenarnya tempat anak-anak tempatan main bola, basikal atau sekadar lepak petang-petang. Tapi dah lama katanya anak-anak penduduk sendiri kena mengalah sebab geng ni bu padang seolah-olah tu padang khas untuk kriket Pakistan United FC. Syam Cap bukan baru sekali bising pasal benda ni. Dah banyak kali dia buat video sebelum ni. Siapa nak cerita macam mana anak dia sendiri pun terpaksa batalkan flight nak main sebab setiap kali pergi padang penuh. Siapa yang penuh? Geng kriket warga asing lah. Bayangkanlah hari-hari benda sama. Sampai mak bapak pun dah malas nak lepaskan anak keluar sebab tak rasa selamat. Dalam klip viral tu, Syam Cap datang dan tegur secara terbuka. Nada dia tegas tapi masih terkawal. Tapi biasalah, keyboard warrior kat media sosial cepat betul menilai. Ada yang terus komen, alah biarlah dia orang nak main, padang tu padang awam. Bunyi nampak adil tapi orang yang cakap macam tu selalunya tak tahu cerita yang sebenar. Sebenarnya penduduk situ dah lama bersabar. Ini bukan pasal tak bagi orang lain main, tapi pasal hormat diri dan keselamatan. Anak-anak tempatan bukan tak nak kongsi padang, tapi kalau setiap petang geng luar datang, daripada awal sampai gelap padang tu dia orang kongke, siapa tak naik angin? Isu utama bukan pasal kriket, isu ini pasal sikap. Bila dah jadi habit geng luar ambil alih kawasan awam macam kawasan sendiri, lama-lama orang tempatan terasa terpinggir. Lepas tu bila ada yang tegur terus keluar ayat klise, resis lah kau. Ya orang pun manusia, padang tu bukan hak kau, tapi bila kena batang hidup sendiri, baru tahu rasa. Dalam video tu juga kedengaran seorang daripada geng Pakistan tu cakap kalau budak tempatan datang, kita stop main, kita pula keluar. Tapi bila budak-budak tu betul-betul datang, dia orang buat tak tahu je. Siap teruskan main, siap gelak-gelak lagi. Cakap bukan main manis tapi perbuatan lain bunyi. Ramai warganet lepas tengok video tu terus menyebelahi Syam Cap. Mereka faham ini bukan isu benci bangsa tapi isu adab dan sempadan. Bila kau duduk di negara orang, kau kena ikut budaya dan cara tempat tu. Bukan main redah sesuka hati buat macam tanah nenek moyang kau. Penduduk kawasan tu pun dah lama perhati. Geng ini bukan sekali dua datang. Dah jadi rutin. Kadang daripada awal petang sampai maghrib. Siap bawa peralatan lengkap kriket. Bagai nak masuk liga. Macam mana budak-budak tempatan nak berasa guna padang tu kalau setiap hari dah kena kongke? Mak-mak kawasan tu pun takut nak ke padang bila geng tu ada. Kan sebab nak prejudis, tapi sebab tak tahu siapa mereka, dari mana datang, kerja apa, latar belakang macam mana. Zaman sekarang, bukan semua orang berani dia nak main dengan orang asing yang tak dikenali. Apa yang Syam Cap buat sebenarnya ramai yang nak buat, tapi tak berani. Dia bersuara sebab dia pun bapa. Dia tahu anak-anak dia ada hak nak main kat kawasan sendiri sebab dia pun bayar cukai. Tapi bila semua orang takut nak bersuara, akhirnya padang tu betul-betul jatuh ke tangan orang luar. Lama-lama budak-budak tempatan lupa dah rasa main bola petang-petang. Warganet pun mula bahas panjang. Ada yang sokong Syam Cap sebab dia berani. Ada juga yang hantam sebab kononnya dia kasar. Tapi kalau tengok dari mula sampai habis, Syam Cap cuma tegur dengan suara tegas, bukan maki. Dan dia cakap tu ada benarnya. Kadang bila orang lemuk sangat, tak jalan juga sebab geng ni dah terbiasa rasa padang tu dia orang yang punya. Dalam komen warganet yang lain, ada yang cakap elok pihak berkuasa tempatan pantau benda ni. Kalau betul padang tu padang perumahan tersebut, sepatutnya diutamakan mereka yang tinggal di perumahan tersebut. Bukan sampai satu pihak ambil masa berjam-jam setiap hari. Lagipun aktiviti ramai-ramai tanpa kebenaran juga boleh ganggu ketentraman awam kalau tak dikawal.
Akhirnya isu ni bukan nak halau orang luar main tapi nak kembalikan keseimbangan dan rasa hormat. Syam Cap nak tunjuk contoh. Jangan diam bila hak tempat sendiri makin terhakis. Kadang-kadang kena tegur depan-depan baru orang sedar. Kalau tak, esok lusa budak-budak tempatan pun malu nak pijak padan depan rumah sendiri. Benda ini nampak kecil tapi kalau dibiarkan, lama-lama jadi budaya diam. Bila orang luar boleh buat sesuka hati tanpa batas, siapa yang rugi? Kita juga. Jadi tak salah kalau rakyat sendiri pertahankan kawasan sendiri. Tegur dengan cara yang betul, tapi jangan jadi dayus. Isu ni tadi dekat TTDI Jaya, dekat Padang kan. Saya pergi marah, seorang lah pergi marah dekat Padang tu. Suruh dia orang keluar. Dah hampir pukul 5.30 lebih kurang macam tu. Geng-geng main kriket ni lah kan. Pakistan, Bangladesh dan berapa lagi tu kan. Saya suruh dia keluar. Sebelum ni kita dah sound dah. Main sampai maghrib, hari Ahad dan sebagainya. Dan dia orang main daripada pukul 2 sampai pukul 5 macam tu. Hari ni pukul 5.30 pun masih lagi main kat situ. Tapi itu pun tak betul sebenarnya. Dia tak boleh letakkan syarat pukul 2 sampai pukul 5 dia orang punya nak main. Asal padang kosong dia orang boleh main. So ini kawasan penduduk. Bila budak-budak, anak-anak kita ni tengok kawasan tu dah ada orang main, dia takkan buat perancangan, dia takkan buat plan. Faham tak? Dan kita pun bukannya marah dengan orang luar ni, pekerja asing ni semua. Bukan kita marah. Tapi kau tak boleh datang ke taman kawasan penduduk. Yang kau pergilah tempat yang berbayar tu. Ini kawasan penduduk. Kau nak conquer, kau nak kuasai kat sini. Kalau orang Pakistan, Bangladesh semua dah penuh kat situ. Bini-bini kita, mak-mak kita nak turun riadah kat situ ke? Padang sekarang ni penting bagi orang penduduk taman tu tak? Tempat-tempat dia orang beriadah dan sebagainya. Satu lagi. Kalau dia dah ada, memang orang perempuan tak turun lah. Yang kedua dia, kriket. Budak-budak kecil memang mak bapak tak bagi keluar lah. Kan, kriket. Yang ketiga dia cakap, bila kita datang tu, kita sound dia orang, so keluar apa semua tu. Oh, dia sound kita balik. Oh, dia sound. Oh, you tak boleh halau kita apa semua. Kalau orang datang nak main, kami keluar lah. Come on lah. Pertama kalau orang nak datang, dah tengok kau dah main kat situ ramai-ramai. Dia nak buat perancangan, nak plan ke nak main kat situ. Yang pertama. Yang kedua dia, kalau setakat budak sekolah rendah, sekolah menengah, berani ke nak tegur kau? Kau jangan nak gebang lah. Kau cakap kalau orang datang, kau kebelah. Kalau yang datang tu mungkin lah orang remaja 20-an apa semua tu mungkin kau belah lah. Tapi kalau sekarang budak kecil, naik motosikal, naik motosikal apa semua tu, kau nak belah ke? Tak kan? So yang paling best ni, dia sound kita balik. Faham tak? Dan kebanyakannya ni, yang mana berkahwin orang Malaysia, confirm dia orang akan, bukan semua tapi kebanyakan macam tu. Tapi kita tak tahulah, sampai ke peringkat, kita kena memikirkan pasal dia orang pula kat tempat kita. Faham tak? Bekerja satu hal. Faham tak? Yang kedua dia, dah sampai ke peringkat, hak kita pun dia nak ambil ni. Faham tak? Lepas tu, boleh sound kita balik, lawan kita balik. Oh, memang kerajaan buatlah sesuatu. Tolonglah. Kawallah sikit. Tolonglah. Tapi merayulah. Sebelum ada benda yang tak elok. Saya ni pun tak tahulah macam mana. Bila dah sound sini kan, tak sound, kita rasa macam, kita warga negara ni macam, takkanlah kita perjuangkan untuk anak-anak kita kan. Bila kita sound, kita pun tahu keselamatan kita akan agak terancam juga. Tapi nak buat macam mana? Takkanlah kita nak benarkan maruah kita, negara kita ni. Faham tak? Kita, kalau yang main kat situ orang Melayu ke orang Cina ke orang India ke orang Kadazan ke dusun ke asli apa semua tak apa, kita semua bayar cukai. Kita bentuk negara ni. Dia orang datang kat sini, kahwin dengan orang sini, lepas tu tunjuk langsi kan, tunjuk something kan. Rasa macam mana? Faham tak? Dia orang tak faham perasaan kita ni. Sebab apa? Negara dia orang tak ada orang datang macam ni. Faham tak? Kepada orang Bangladesh dan Pakistan yang berada di TTDI Jaya Shah Alam, dengar baik-baik. Saya cuma tak nak tempat anak-anak saya dan anak-anak penduduk, tak kira lah Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak yang ada kat TTDI Jaya ni, tempat dia orang bermain dan membesar, kamu kacau. Itu saja. Okey? Kalau kamu tak dengar apa yang saya cakap ni dan amaran ni, saya janji Ustaz Sofian yang kedua akan timbul dekat TTDI Jaya ni. Setakat ni saya berseorangan. Jangan sampai saya bergabung dengan beberapa NGO nanti. Harap faham. Nanti jangan kerana beberapa orang kamu, nasihatkanlah kawan-kawan. Hanya kerana beberapa orang nak main kat taman tu kacau, ramai semua nanti dapat masalah. Kalau Ustaz Sofian kedua sampai akan wujud kat TTDI Jaya ni, orang Indonesia yang tak ada, setahu saya tak ada masalah dekat TTDI Jaya ni pun akan kena juga, akan dapat dia punya tempias nanti. Tak naklah perkara itu berlaku. Jangan kacau. Faham tak? Saya pun ada kawan-kawan daripada Pakistan dan Bangladesh. Bukan setakat kawan, baik. Tapi kita hormat. Indonesia pun ada. Selagi korang hormat kita, kita hormat orang. Faham tak? Kalau rasa berbaloi, nak kacau penduduk, nak kacau kami penduduk, silakan. Jangan kerana kamu nak bermain sekejap tu, okay,
Kamu kacau situ, kamu nak mencari rezeki yang sebelum ni tenang, akan bermasalah. Faham tak? Dalam Islam pun, kalau kita di tempat orang, yang saya belajar lah, kalau salah tolong betulkan. Wak Iman nak jadi imam kat tempat orang pun, kita kena utamakan orang di tempat tu. Hormat. Walaupun kita hafiz ke ustaz ke. Kecuali orang tempat tu minta kita jadi imam, baru kita jadi imam. Nah, macam tu Islam ajar. Cara kita musafir, cara kita duduk tempat orang. Jangan petik-petik lah kita sama Islam. Faham tak? Di sini ada orang Melayu, orang Cina, orang India yang sama-sama duduk secara aman kat sini. Dan banyak lagi lah kaum-kaum lain di Malaysia ni, rakyat Malaysia. Jangan kerana kamu nanti kami bergabung dan kamu bermasalah nanti. Sekarang pun bergabung juga, tapi tak adalah, bukan isu ini. Faham tak? Poin dia, jangan kacau anak-anak kami, anak-anak saya dan anak penduduk sini, tempat dia bermain dan tempat besar. Tempat dia dah kami. Jangan kacau. Nak cari rezeki, cari rezeki. Faham tak? Kami tak kacau. Faham tak? Tapi kalau Ustaz Sofian kedua sampai nanti, kamu masalah. Kalau rasa berbaloi, teruskanlah. Tapi janji saya itulah. Asing desak kuasa